Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tahukah anda Erdogan, Presiden Turki, tidak pernah menggunakan bahasa penghantar bahasa Inggeris. Ini adalah video di mana Erdogan berucap di UN menggunakan bahasa Turki. Genel Sekreter, kıymetli delegeler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla. Ini adalah perbualan antara Tun Mahathir dan Erdogan di mana Tun Mahathir menggunakan bahasa Inggeris dan menggunakan jurubahasa untuk translate kepada Erdogan. Saçın zaferinizi tebrik etmek için buradayım. Teşekkür ederim. Ini pula Anwar Ibrahim sedang bercakap di dalam telefon bersama Erdogan menggunakan bahasa Inggeris. Pray that everything goes well. I know you are in the midst of the campaign. We want to enhance the bilateral relations. I've mentioned this to you, and we have sent ministers. Minister of Defence was there. Korang rasa ada bau-bau tak?